masalah jaket boh ngempek. Pertama, di dalam tak amalkan mazhab lain baik talfik mazhab. Artinya setiap amal harus tanggungjawab ilmu sesuai dengan ilmu. Ya ke wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Uronyo berdepu telefon bahwa yang na pendapat buh ngan peng adalah kan mazhab Syafi'i. Tetapi urang mazhab yang berpendapat buh ngan peng iganya hana wajib berga. Iganya wajib jaket bak kurma, gandum, langla. Anggur. Tapi jangan mazhab Syafi'i. Urangnya kebegah jeut ganto, gandum ngan pek, kurma ngan pek, juk pek, langla ko pada Belanda gitu. Langla ngan pek, anggur ngan pek. Dengan takaran roh ke. Takaran roh ke. Yang berat adalah mazhab Syafi'i. Karena rekut ke jauh makanan pokok. Jadi mazhab Syafi'i. Syafi'i dia berpendapat dia ngempeng. Boka kata boh yung berga ganto berga. Jadi mazhab Hanafiyah iganya hana yung berga yang na yung gandum, yung kurma, yung langla, yung putar water pun anggur. Boka tiga ira ku dasar boh yang ngembang. Pendapat Imam Syafi'i kan Syafi'i hana berpendapat bahawa dia boh ngempeng bro. Oh tanya ke dia mazhab Hanafi. Oh hana ilung buah yung bro. Karena hana gantau bro. Yang na gantau pengnya gilantau anggur. Dikna yung anggur boh, dikna yung langla boh. Jadi yang gekun talfiq mazhab. Kena lebut manwabah mazhab hana sokun ta amai neo. Tadang mazhab Syafi'i hansa karena kan hana je buh yum. Tadang mazhab Hanafi hansa karena yumnyan hanje yum ber. Yum anggur ide. Mamanya kena dang radeh babeh dah. Babeh dah. Belau anggur, yum anggur dena, yang dena apa ya? Baik yum ber. Ada yum gandum. Nyanyo kadang dong gade babe bet kangkat. Bet kena hansa ke dia hansa. Hanam terapi yang kun pendapat sah maneo. Tadi yang baca PE, pilih hana bukan mana. Tadi yang bahan bali, bahan mana pilih hana bukan mana. Mempunyai pendapat rot. Ya, maka hinan dasar ji. Bat. Masalah gua kai bubu, idanya lagi ilmu. Terima kasih jawabannya. Puji dan berbahagia pertanyaan saya. Ayah punya suami hanya lebih nafkah. Jadi kita cukup yang kita dapat ubah. Nafkah wajib. Kemudian yang kedua, ayah timbang hukum urusi yang hanya adil terhadap dari segi kasih sayang. Yang kedua, ayah bagaimana dalam menghilangkan rasa jengkel dan sakit hati kepada orang yang menyakiti kita. Ya boleh ya, mohon
pertama apa dah? Jupe. Ya coba. Hanya jum-jum. Karena persoalan nafkah memang kewajiban. Tetapi di saat hana nafkahi, baik dapat selesai kerod, lapor pak hakim. Ini dasar agama. Ya lapor pak hakim bahawa nyo hana gebi nafkah, urang je yang you. Sebab munyo geserah ba urang yang salah anda. Salah yang padahal kau ka gebi kabe pabe. Dudai pegah tetan ya cuat tu alasan hana gebi pegah. Padahal ka kabe apa be. Kalau gujuknya sip sebelum ke kabe, mana paucot le. Hai kan tu nafkah. Boleh di model kabe ke model. Dah berapa mana nak nyok kada aku. Padahal kan ada deknya kan kerana peng. Kan hana ber. Peng belau ber nak kan belau pulain. Ber kan kagak belau, kagak bina kai pun belau ber. Ya belau pulain tu takut salah lagi ya. Maka harus lewat hakim yang tukang hukum bahawa gayung paksa. Wate kabutoi melarat. Hana cara. Dah hana gebai. Nyan munyo hana diputuskan oleh hakim, nyan masalah cok lagi cok jatah ro. Hak ro. Cok hak ro. Tetapi munyo salah cok dosa. Ai bala dong kana dia yang pada murut dah fikir ke ro dia ilung kayu kucua ke. Ai no nyong ke no bahaya anda no pegah. Nyong dia kena pegah taji hukum. Bawa munyo jatah katanya dia dah jauh mesti. Jatah ro tu je. Takut mujatah nak dong. Atakan jatah pergi fikir jatah nafkah. Salah praktek pergi. Maka orang yang hana nafkah langsung pun munyo dandang hukum roy agama lapor pak hakim. Hakim yang paksakan untuk juk nafkah. Munyo bid hana cara. Bi hana cara. Cok sekedar hak nafkah tetapi buta-buta orang yang coknya benar ilmu. Hanya cok tu sanggro. Kerja betul dengannya hanya ya cok tu pulanyo kan kuat cu. Hanya le ada yang pada ku nyolong lagi nyo tunggu kaji jumcu. Ya ada ya le baru ni ilmu. Baik dah fikir juga nyo kaji kat sang. Hanya mana fikir kero. Mai ilmunya nak hakim. Yang kedua apa benar? Yang mana nanti urang cik hana ade kan. Tahu pegah hana ade? Anu. Ayo. Hana adenya buat perasaan tak kan? Kadang. Jadi ade dengan hana ade iji harus pertimbang ilmu. Kan dengan perasaan hana ilmu. Munyo kita nyutama sampai hana ade. Ni pihan jeut tandui pihan jeut telat pihan jeut tapi anak adik cuman munyo butoi hana adil. Makna hana adil urang cik gecok sikap han sesuai lagi aturan agama untuk anu nyan hukum hana adil. Sebab makna hana adil hana halal. Di saat tak lakukan yang haram yang gekun yang zalim. Pajan gekun hana adil apabila tak langkahi aturan agama. Urang cik nak kewajiban kana nyan aturan madu. Gelangkahi aturannya nyan gekun hana adil nyan dosa. Baik hana adil bak perasaan anu kan kun ilmu. Ya orang bahan nak teruk ke teruk kai pegah jo hana ade. Ilu cik kat sip jera ke keji. Nya hanya benar. Yang keji yang formula bahawa makna hana adil urang cik dalam geuruh anu han sesuai dengan aturan uruh anu lam agama. Baik uruh bajuk pusaka, baik uruh yang binafkah. Baik uruh di dalam muasyarah pergaulan orang tua dengan anak. Nyana ilmu roy mandu. Hana adil dalam arti han sesuai dengan aturan agama itu dosa.
Tapi adil dengan zalimnya kan ukuran perasaan tanpa aturan agama. Mau kan? Menurut roh kan adil, menurut roh warna, menurut agama kibat. Menurut pikiran roh dia fikir-fikir hana adil. Kan roh nak fikir-fikir tanya. Ini tanya mandumnya nak aturan agama. Hanya fikir-fikir, dia fikir-fikir dia salah fikir dia. Yang dosa ada fikirmu pahala, yang pahala ada fikirmu dosa. Dia payah buat ada. Dia tiru anak payah buat dah adab anak dengan orang cik. Karena ilmunya, dasar ilmunya melanggar orang cik. Wajib lagi ilmu lagi yang wajib. Orang cik yang tinggalkan kewajibannya. Yang baru mendau maka payah ugat selesai. Yang bad, kan? Yang lanjutnya pun cara baik sakit hati. Sakitnya penyakit. Cara baik sakit pun sehat. Hati yang sehat itulah hati yang berakhlak. Hati yang hana akhlak, hati yang penyakit. Ini sih tak baik sakit ini. Agi-agi je Mekah. Mesti dia nyo kilung cemekam kiban cara baik sakit boleh cemekam leh munyo akinya mata cemekam jangankan tak cupit tak gusuk baik sakit je tak gusuk tak perlu pi sakit si berada cemekam. Itulah hati olehnya baik bangai ya baik bangai juga baik bangai tiba baik bangai tengok salah semiki boka ate sakit ate tergegop tu pote le sakit ya ha pote go pote deo ya darah kuduk tu darah yang hitam tengok so yang pana ego so yang gadah ketenangan so maka bergaduh sebetulnya orang lain kan orang lain yang sakiti tanyo tak biarkan roh tersakiti hanta tu jaga roh tu sebab ini baru masalah apabila tak pun masalah munyo hana tak pun masalah nak masalah alah, tengok dah lagu. Nak lagu yang tengok yang tuha-tuha yang nak dengar lagu jamun tung keripit ikut. Ya. Ya. Ya kan doa Quran kan? Menyorongnya cutinya bijak tatrom, menyorongnya cutinya takim. Ya. Lain-lain menurut soal cutinya. Yang buat pun tergantung hati sendiri. Jadi hana pupa terluka apabila kamu hana pupa pedih terluka apabila kamu sudah siap untuk luka. Han terasa kepedihan apabila kita orang yang menanti menyo kasiap disakiti hana sakiti le. Cuma tengok tak nak udik lan dunianya bila lagi lan syurga insyaallah ana ya. Jadi ron punya teka legop sakit hati mana ubah kan tak lan syurga je gede. Nanti noi dia. Ku pale-pale urang noi dia. Kom trem-trem urang kan. Kai dia cuma kami thok lo. Ya urut lo. Kerja baru yang hana tok-tok gop yang got-got urang dia lan syurga kerja dia hino pegat-pegat roh untuk persiap lan syurga sebab lan syurga ku gagak urang menyo perle urang got mandung payah ngan atau syurga mai idonya nyo kamu sapa atau neraka atau syurga maka wajar sakiti tu kerja ron wate berapa sakit hati nanti sakiti lego bagah bengai pun sadari ron nanti siap pingai no dalam idonya yang siap ni orang syurga. Kerja berbagah dalam orang syurga juga deh. Sakit tak ini no.
Ibadat je berjumpa akhlak bergerak je. Ada teman juga. Hai dia fikir ikun tu, ibib tu. Sakiti. Maka cara baik tersakiti, persiapkan diri untuk Kibat dah persiapkan diri untuk tersakiti, siap disakiti tapi tidak mau tersakiti. Biasa mana judi dah kem ke mangat hai ke beres. Dah masalah dah la ilam tak malah hai saja keung gerol. Menyan pi yang baik long keung gegok, megok keung gelong pu masalah. Yang mudah sa kau deng keun keung tanya nyogok mudah sa ke tanya dah mah dosa. Yang mudah sa go, yang dah mula neraka go. Ka tanya sakit tu. Ikun ke tanya kai jo pahala ke tanya. Ikun ke katanya dizalimi katanya kan gantau fala yang lebih beruntung oleh Allah apabila katanya hana tak sabar hana tak balik. Tapi munyo tak sakiti hana fala sabar. Yang kedua hana fala gad akhlak. Linyan watai tabala melebihi kau kalau dosa tanya urang je mu dosa ni mu dosa kena lebur mandua lah neraka. Ya kalau lagi urang mu pakai babineh keruang. Ada ke pakai benda kerungnya betam pakai roh jam tadi roh dapat ada pakai menduar hilang kerung gede. Dia kan biasa lagi akai. Dia pada fikir meno, waktu dah sakit tiga. Nyan hana merasa yang rugo roh. Waktu sakit lego hana tingat yang rugo go. Maka persiapkan diri untuk disakiti. Persiapkan diri untuk baik akhlak. Dia dah pegang hawa agak akhlak. Nan buat nak galak nak pegang akhlak. Nah, untuk pegang akhlak waktu di test hinan kita pegang roh tu. Ngai dia agak akhlak tadi mengat dengan bu. Ya, dia nak lagi kau. Lun dah belah. Kata, ilo dah tinggal lu rumah je mun. Dia kau agak akhlak ke. Kau sayang ke berat. Nasihat orang lain yang beda poh-poh ke ber. Sayang tengok ke binatang. Waktu kemu ada hai tim ja. Hai ke paru-paru hai tim ja. Ceria ketia ke poh. Ika buat tersul lidah-lidah baik dari lagai ru. Mampu si kena nasihat pada rupa je bunuh tengah dengan mu. Menadi waktu hadapi masalah hinan ujung akhlak. Kiban tanya ke orang sabar. Hadapi masalah yang baru sabar. Mengkok sopan gaya, kok gad akai penuh kasih sayang gaya. Pada pegak nyogol lembengeh. Baru gekun urang halim apabila sanggup tahan marah. Waktu disakiti tidak tersakiti. Yang lagi ada pegawai tu tegak akhlak. Antu'tiya man manaka wa antarhama man ghadabaka. Olehnya pun dia dua boh. Tak sayang tapi kurang kriak ke dia. Olehnya tak sayang kurang benci ke dia. Yang enggak akhlak. Yang kemenam teng yang kerja berah tu supaya menyedih berah man sa'a khuluqu azaba nafsahu. So yang buruk akhlak mengazab dirinya. Pakan tanya terazab galau di mana nyaman susah sebenarnya akhlak rusak. Orang yang gak akhlak han tersakiti walau disakiti. Cuman menong yang tak pegahkan mangan i. Bayang. Cuman tu kedanya phone menong kegad akhlak dia tak. Tak pura-pura pegah je telefon. Tak baik ji pada pura-pura je ke bibit. Murung pungo pina urung pungo bang pura-pura pungo bibit. Ini tak pura-pura gad telefon tu dah ka bibit gad tu. Tak pura-pura tak pegah roh tak hati itim. Pi tak pegah roh tu mujahadah tu. Ngambat.